Token belum diluluskan oleh admin. 6. Kita punya script token nampaknya dah berjaya. Kita run daripada satu modem client, contoh daripada customer. Kita run one-liner untuk update formula. Kita guna token. Dia hantar ke server tu, duduk dalam archive kita satu lagi ni, yang kat rumah ni. Kita jadikan archive sebagai server token. Dia kata token belum diluluskan oleh admin, sila hantar token ini kepada admin. So sekarang kita nak approve dekat kita punya server dan kita approve token tadi. Dia kata telah diluluskan. Kita masuk slide balik dan kita paste. Dia tengah download. Completed. Lepas tu dia flash. Betul tak flash? Betul tak ada flash kat sini? Betul, dia tengah flash. So kita tengok, dia dah reboot. Cantik. Maksudnya kita punya misi dah berjaya. Mission accomplished.